Radio Television Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom-Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan. Siaran bagi 104 perlawanan boleh diikuti menerusi saluran di perkhidmatan Unify TV serta saluran-saluran di RTM. Siaran secara selari, tertunda dan video atas permintaan boleh disaksikan menerusi platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan dalam RTM dan Unify TV.